Oh, aku boleh ajak Azam Baki minum teh. Hai semua, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Semoga hari ini anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Walaupun kita bakal makan ikan cencaru SST 5% bermula 1 Julai Okey. depan. Hari ini sebenarnya saya nak bercakap tentang isu My Kiosk. Ingat lagi tak pada bulan Mei yang lepas tentang isu My Kiosk? Isu My Kiosk ini telah dibangkitkan oleh pemuda MCA yang mana banyak kios yang terbengkalai dan rosak tanpa disewakan. Yelah, di kawasan rumah saya, even di kawasan Taman Melawati ni pun banyak kios-kios yang tidak disewakan, yang tidak berpenghuni. Di Ampang pun sama kan. Kita pun tak tahu sebab apa. Dan memang ia adalah satu yang bagus bila pemuda MCA menyuarakan isu-isu yang macam ni. Sebab kita kena tahu, sebagai rakyat kita kena tahu. Sebab projek My Kiosk ni pun menggunakan dana awam. Sebelum saya teruskan kita punya topik pada hari ini, saya nak bagi tahu kat sini bahawa kita punya teh moringa dari Malaya masih lagi dijual pada harga RM30 untuk 2 pack. Kan? Video sebelum ni saya ada bagi tahu kan, kalau sesiapa yang nak beli boleh klik beg putih. Tapi kan, bila saya dah cuba, saya punya channel tak boleh lagi nak letak beg putih. Jadi sesiapa yang berminat nak beli, nak buat stok ekstra sementara harga masih murah ni, boleh hubungi Izzuan di bawah ataupun boleh beli terus daripada link kita kat Shopee. Link Shopee di bawah, sorry. Okay, kita sambung tentang projek My Kiosk ni. Sebenarnya memang viral lah masa tu isu ni kan, dan kita pun tahu masa tu komen dia macam sentak. Projek My Kiosk ni adalah satu projek oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT pada Julai 2023, yang mana ia dikatakan sebagai satu inisiatif yang mampu untuk membantu perusahaan mikro PKS lah, yang membuatkan rakyat mempertikaikan tentang projek My Kiosk ini. Peruntukan dia yang sangat besar, berjumlah 150 juta oleh Kerajaan Madani. Sebanyak 7,243 kios telah diluluskan untuk dibina di seluruh negara. Kalau ikut secara kasar kan, berdasarkan peruntukan dan bilangan kios, kos purata untuk setiap unit kios ni mencecah RM20,709.65 kan. Namun persoalan yang lebih besar bukan sekadar jumlah dana, tapi bagaimana projek itu dilaksanakan. Saya bagi contoh dekat sini Pada tahun 2023 sebanyak 50 juta peruntukan telah dikeluarkan. 3,159 My Kiosk telah diluluskan. Maksudnya untuk satu kios harga dia bernilai RM15,827.89. Pada tahun 2024, 100 juta telah diperuntukkan. Kira kalau kita ambil nombor genap tu 25,000 lah kan. Jadi dekat sini kita boleh tengok beza harga setiap kios tu. Kalau kita nak bandingkan harga satu kios daripada 2023 dan 2024, lebih kurang dalam, kita genapkan lah 9,000 kan. Ada beberapa isu yang netizen bangkitkan di sini. Kenapa perbezaan harga kios itu sangat banyak dalam tempoh setahun sehingga mencecah RM9,000 kan. Sangat tak logik. Saya tengok pun sangat tak logik. Kita tengok pada angka. Itu belum tengok rupa, kita tengok pada angka. Bila kita tengok pada angka, baru kita tengok pada rupa kan. Mungkin adalah daripada My Kiosk 1.0, dia kata dia dah upgrade Kiosk 2.0 lebih baik daripada Kiosk 1.0. Tapi kalau kita tengok pada rupa kan, rasa macam kita tengok macam takkanlah harga ni boleh tambah sampai 9,000. Kalau setakat nak tambah exhaust fan ke, nak tambah, orang kata tambah tingkap ke, tidaklah sampai 9,000 kan. Memang sangat-sangat tak masuk akal bila satu kios tu berjumlah sampai RM15,000. Apatah lagi kalau satu kios tu 25K. Apa yang pihak Ngakomeng tambah ni sampai satu harga kios naik dalam 9K dalam masa setahun? Itu yang buat orang tertanya-tanya kan. Ada peniaga yang mengadu ruang dalam My Kiosk terlalu panas ketika cuaca panas. Lepas tu mudah dimasuk air ketika hujan. Bila peniaga ni mengadu, ada pula mulut yang kata
mereka ni tak reti bersyukur. Ni rakyat Malaysia dia memang adalah PL-PL macam ni. Suka berkata yang tidak bersyukur apa semualah. Macam-macam lah. Sebab dia orang tak rasa benda-benda ni semua. Tapi kalau mereka rasa kan kesusahan ni, dia orang lah manusia yang paling meroyan sekali di alam maya. Lepas tu reka bentuk yang dikatakan tidak praktikal menimbulkan banyak persoalan mengenai kualiti serta keperluan sebenar projek tersebut. Daripada apa yang dipersoalkan di sosial media, adakah mungkin berlakunya penyelewengan? So, logik lah juga. Mungkin ada berlakunya penyelewengan. Lepas tu kita terfikir pula, bila kita dah tengok rupa kios tu macam mana, kita pun terfikir, siapa yang markup harga lebih-lebih ni? Sebab kita tengok, ya Allah, kalau kita tengok kios tu, macam memang orang kata kalah lah sarang burung layang-layang tu, kan? Siapakah pembekal? Macam mana nak dapatkan projek ni? Adakah proses nak dapatkan projek ni telus? Adakah dengan komen ni kaki sakau? Tapi pada saya, kan, saya masih percaya takkanlah dengan komen dan rakan-rakan ni kaki sakau, kan? Dengan komen dan rakan-rakan kan adalah makhluk paling telus sekali dekat Malaysia ni. Jadi kepada anda semua yang kata para peniaga yang mengadu tak reti bersyukur, kita kena fikir balik. Adakah kios tu sepadan dengan harga nilai RM15,000? Jangankan peniaga, saya yang tengok ni pun tahu kios ni memang tak sesuai untuk jenis perniagaan tertentu, kan? Perniagaan makanan yang memerlukan aktiviti memasak macam pisang goreng, kan? Yang orang kata mungkin ada orang yang nak memasak dekat situ, sangat tak sesuai, kan? Tengok sendiri pun tahu, tak praktikal. Lepas tu banyak pula kios tu dibina di kawasan yang tak strategik. Sebab tu bila kita kata kios tu adalah my kios Pasar Bunian, dengan komen marah. Dia marah, korang pun marah, kan? Pasar Bunian. Tapi masalahnya, kau buat kios tu dekat tempat yang tak ada orang. Bila orang komplain tak datang, kau kata, oh tak ada je datang. Bila masa? Sebab di kawasan Melawati ni saya tak nampak lagi. Banyak je kios-kios yang tak disewakan, yang tak ada peniaga. Lepas tu, kan, yelah, ada yang jauh dari laluan. Maksudnya kalau kita nak berniaga ni, kita nak kat tempat yang hotspot, yang ramai orang lalu. Tak adalah, mana ada orang berniaga kat tempat yang tak ada orang, kan? Orang berniaga mestilah nak cari rezeki, kan? Takkanlah dia nak berniaga, dia syok seorang-seorang, dia berniaga kat tempat tak ada orang. Lepas tu tak ada pipe nak sambung bekalan air, kita kena angkut air sendiri. Sepatutnya kau punya projek My Kiosk ni, kau kenalah memudahkan rakyat. Bukannya rakyat kena angkut air sendiri. Kalau macam tu baik dia berniaga buka kemah je. Kan? So, saya nak tanya, semasa KPKT ni, okey. Semasa KPKT nak buat projek My Kiosk ni, adakah diorang ni buat kajian ke tak? Diorang ni buat kajian lapangan ke tak? Diorang ni pergi interview peniaga ke tak? Tentang keperluan sebenar peniaga di kawasan masing-masing. Ataupun mereka just buat projek ni konon-kononnya nak tunjuk kepada rakyat yang diorang ni buat kerja. Tetapi inilah hasilnya. Sampah. Kan? Kalau kata nak bandingkan, okeylah, saya tak nak bandingkan dengan PPR lah. Mungkin orang kata kalau bandingkan dengan PPR Najib Razak tu, diorang rasa macam sangat terhina lah. Kau janganlah hina diorang sampai tahap macam tu, kan? Kalau kita tengok lah harga food truck trailer, ada yang harga RM14,000, ada yang harga RM15,000, kan? Tapi food trailer ni dia punya binaan dia kemas, lepas tu jauh lebih cantik dari rupa My Kiosk yang seolah-olah dibuat macam tak ikhlas, orang cakap, kan? Kafe atau kios kontena pun kita boleh dapat dalam harga RM19,000, maksimum RM25,000. Tengoklah kita nak yang macam mana, kan? Tapi kalau yang basic, kafe atau kios kontena tu kita boleh dapat dalam RM19,000 hingga ke RM25,000. Itu pun memang dah cukup cantik dah, kan? Tapi yang KPKT ni buat, ya Allah, buruknya, kan? Seolah-olah macam kita rakyat ni, seolah-olah macam peniaga ni tak layak untuk dapat yang lebih baik. Tapi kau kena bayar, kan? Memanglah kau bayar. Macam dengan komen kata, oh bayar dalam RM2 satu hari. Dia kata sebulan 300.
Ada orang yang dah berniaga, dia boleh dapat sale sebulan 30,000. Dari B40 jadi T20. Senangnya kau nak jadi T20. Tak ada senang. Kalau kira macam tu, semua orang yang berniaga tu dah kaya, kan? Bila isu MyKios ni, dah viral, kan? So, KPKT ni dia buat apa tau? Dia arahkan pula semua pihak berkuasa tempatan, PBT lah, untuk cari peniaga-peniaga supaya mengisi kekosongan kios ni dalam masa sebulan. Diorang ni dah macam buat sale pula. Nak kena cari penyewa. Kan, dia pergi kat satu tu, satu peniaga ke satu peniaga, dia offer. Cuba kalau kita ni tak bersuara. Cuba kalau rakyat tak bersuara. Cuba kalau pemimpin MCA tak bersuara. Kios tu akan terus kosong dan terbengkalai hingga rosak. Faham? Bila kita ni nak buat projek, kita nak kena buat kaji selidik. Kita kena, macam bisnes jugalah. Dalam bisnes, sebelum kita kena keluarkan satu produk tu, kita kena buat kajian permintaan produk tu macam mana. Dia macam jangan buat shop sendiri. Ni MyKios ni, dia macam buat shop sendiri tau. Kalau kau kata kerajaan yang lepas ni buat projek Gajah Putih apa semua, kan, takkanlah kau nak buat projek yang sama. Dia macam lebih kurang je, kan. Bukannya kita buat dulu, lepas tu baru fikir macam mana kita nak buat dia punya pelaksanaan. Serupa macam time tu kau nak berak, sakit perut, time tu lah baru kau nak mengelupur cari tandas, kan. Bila orang bandingkan dengan harga rumah PPR zaman Najib, kau meroyan pula, kan. Tapi memang betul lah, kan. Persoalan ni sebenarnya dibangkitkan oleh rakyat. Memang ada yang kata projek Gajah Putih, tapi dengan komen ni seolah-olah dia marah. Lepas tu dia sentap. Dia tak boleh nak terima kenyataan. Terimalah kenyataan. Kau duduk kat atas sana, kau ada ke turun? Kau ada ke tanya rakyat satu-satu tentang isu MyKios ni? Kau tanya tak rakyat apa keperluan rakyat yang peniaga apa semua? Kau just buat. Lepas tu bila rakyat tak nak guna, kau pergi paksa PBT untuk cari penyewa. Lepas tu katalah peniaga tu tak nak menyewa kat situ, PBT pula akan keluarkan saman. Macam ni lah. Kalau macam ni memang, yelah, tak gunalah sebenarnya. Itu adalah kegagalan dari pihak KPKT, tapi peniaga pula yang nak kena tanggung. Dengan komen kata projek MyKios ni bukan projek Gajah Putih kerana majoriti kios telah diisi. Sebab tu bila kita kata, kan, bila dia kata MyKios ni telah diisi, saya rasa ini adalah MyKios Bunian. Idea cakap hari tu, kan, MyKios Bunian. Kita dah ada terowong bunian. Sekarang ni kita dah ada pasar bunian. Akan datang, kita pun tak tahu. Bila isu ni dah semakin panas, kan, so Ngakomeng pun kata, dia cakap pihaknya akan ambil tindakan dengan buat laporan polis dan SKMM bagi heret orang yang membuat fitnah. Ngakomeng kata, saya hendak jemput Tan Sri Azam Baki minum teh. Wah kau, kan. Lepas tu Ngakomeng kata dia nak pegawai KPKT untuk cari TikTokers yang sebar berita palsu. Ini memang sangat-sangat kelakar, kan. Bila Ngakomeng kata nak jemput Azam Baki minum teh, dia telah menghantar satu signal yang kononnya aku ni menteri. So, aku ada pangkat. So, anytime aku boleh ajak Azam Baki minum teh. Ini dia macam nak menganjing rakyat lah sebenarnya, kan. Kau ada apa? Kau rakyat je kau bersuara setakat sampai situ je. Kau tengok, aku ni boleh ajak Azam Baki bila-bila masa je, kan. Azam Baki nak siasat aku pun boleh. Macam tu lah, kan. Bila orang dah pertikaikan tentang pembuatan dan material MyKios Bunian, dia pun cakap, takkanlah harga BMW sama dengan harga kancil. Ngakomeng, kau ni faham isu ke tak ni, kan. Sepatutnya, kalau dah orang bayar harga RM15,000, dia kenalah dapat value item yang harga RM15,000. Contoh, kalau kata kita dah bayar pada harga BMW, kita kenalah dapat barang tu BMW, bukan kita dapat kancil. Kalau dah harga kios tu 15 ke 25k, boleh dapat food trailer atau kedai kontena yang lebih cantik, kan. Kenapa dapat kios yang buruk macam tu? Mengalahkan sarang burung layang-layang. Lepas tu, bila rakyat pertikaikan, kau melenting. Kau ugut rakyat secara tak langsung. Ajak, seolah-olah macam, ajak Azam Baki. Aku boleh ajak Azam Baki minum teh. Seolah-olah macam kau ni boleh buat apa saja bila ada jawatan. Itu dah salah guna tau. Kononnya dulu pejuang demokrasi lah, kebebasan bersuara lah, suara rakyat, suara keramat lah. Tapi bila dah pegang jawatan,
langsung tak boleh ditegur. Gelagak macam gangster. Kan? Cuba kalau kata esok ni pilihan raya, kau suruh dia cuci tandas pun dia akan buat. Kau suruh dia kutip sampah, cuci longkang, spesies macam ni dia akan sanggup buat apa saja demi undi. Tapi bila ada kuasa kau tengok macam ni lah. Memang tak guna diorang semua ni. Tahu? Jangan lupa tinggalkan komen, like dan subscribe SAO Official. Okay?